Kerana kedua-duanya ada sifat ar-rakhawah. Bukan rakawah. Ar-rakhawah. Dulu saya ingat ada seorang mursyidat saya tu, dia cute sikit. Bila tanya, apa ni? Mi kuah. Rakhawah. Dia ada wazan yang diletak sebelum tu supaya diingat. Yang ni namanya ar-rakhawah. Baik. Sekali lagi ibu-ibu, fokus betul-betul. Qala rabbi shrah li sadri. Masya Allah, la quwata illa billah. Wa yassir li amri. Amri. Sama juga, jangan ketat bibir mulut. Tak nak. Amri. Wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani. Yafqahu qawli. Jangan sampai bunyi qaw. Jangan. Yafqahu qawli. Okey, tengok balik. Qala rabbi shrah li sadri. Masih tu. Qala rabbi shrah li sadri. Yang tu tak nak. Ibu-ibu jangan buat dah yang tu. Pasal apa tak boleh buat macam tu? Yalah, pasal apa tak boleh muncung? Kan dulu kalau ada banyak muncung kan? Jenuh gunting mulut tu Pasal apa tak boleh muncung? Mursyidat diam. Pasal apa tak boleh muncung? ليش لحرف الشين وحرف حاء ليس هناك انضمام الشفتين, but only the question is related with the letter ra, shin and sad. Why people, especially we are Asian, why we rounded our mouth? Sebab daripada dulu kala kita diajar begitu. Tapi jangan bagi salah orang dulu. Jangan duk kata mereka salah. Apa yang mereka buat tu khairu ma fiha wa barakah. Apa yang mereka beri pada kita tu adalah satu kebaikan yang kita sendiri tak boleh nak sebut. Semoga Allah memberi kebaikan kepada mereka di akhirat kelak. Amin. Okey, baik ibu-ibu. Bila sebut tentang huruf ra dan juga huruf shin dan juga huruf sad, yang berlaku kepada kita, ialah kelemahan dari segi sebutan dan juga melihat bentuk mulut guru. Dan orang kita ni dia suka bertojai. Tahu tak bertojai itu apa? Tak tahu no? Bermujadalah. Suka berdebat. Uqsim billahil azim. Saya bersumpah atas nama Allah. Pengalaman saya taklah banyak pun, tapi bolehlah nak cerita. Lepas saya berhenti jadi wartawan, saya mengajar Al-Quran dekat Bandar Baru Bangi. Bila kita start mengajar Al-Quran, kita pun cakap, makcik, ra jangan muncul, huruf kha jangan muncul. Dia buat gitu muka dia kat saya. Ingat betul muka dia sampai sekarang ni. Saya tak lupa. Semoga Allah ampunkan dia sampai hati. Saya betulkan yang salah. Lepas tu dia kutuk-kutuk saya kat belakang. Semoga Allah ampunkan dia. Amin. Bukan dia seorang je, boleh banyak, ramai. Sebab apa? Sebab otak ditutup, mata ditutup, telinga ditutup, hati ditutup. Ini maknanya ego, sombong, takabbur, riya, ujubun nafas. Semua-semua itulah.
Takabur tu apa? Besar diri. Sebab dia kata, lama dah duk belajar macam ni, tak pernah ada kata lagu ni pun. Tiba-tiba main budak ni tegur aku. Itu kesombongan yang dalam diri yang tak boleh nak buang. Macam mana nak buang? Kalau boleh Kalau boleh kan? Kalau boleh. Tapi tak boleh. Masalahnya tak boleh. Jadi kenalah bersabar dalam memberi ilmu dan juga menuntut ilmu. Bila kita mencari ilmu, kena lapangkan hati, lapangkan telinga, lapangkan mata, lapangkan pemikiran, buang gelas-gelas penuh yang dibawa tu. Okey? Bila sebut saja tentang huruf hijaiyah, ya, cuba ibu-ibu tengok pada muka surat 1. Itu tajuk dia. 2. Okey? Pada muka surat 2. Tak nampak clear sangat kan? Sebab bulan dah matahari dah meninggi. Ya? Apa tujuan saya buat panduan sebutan huruf hijaiyah? Kenapa saya tulis putus-putus? Supaya ianya senang dan nampak bagaimanakah gaya bacaan sebenar. Okey? Baik. Wassallallahu barak. Bila kita tengok di sini huruf alif sehinggalah huruf ya, kita dulu-dulu memang bacanya lancar. Memang baca Al-Quran, baca muqaddam, baca macam-macam pengajian. Ya. Tetapi di sini ada satu perkara yang mungkin kita nampak ianya tidak mengapa, tetapi ianya adalah hujjah di kalangan ulama. Ya, bila disebut tentang hujjah di kalangan ulama, maknanya ulama sangat-sangat mengambil berat tentang perkara ini. Terutamanya isu dalam membaca Al-Quran Al-Karim. Kita baca lama, memang kita baca lama. Satu tradisi, kita kata adat yang ada dalam diri kita ni, orang Melayu terutamanya. Kalau orang tegur garang sikit tak boleh terima. Cepat sentap. Istilah dia, siapa makan cabai dia rasa pedas. Tok Saduk sentap lah. Kan? Baru nama anda itu positif. Kan? Terutamanya dalam bacaan Al-Quran Al-Karim. Al-Quran Al-Karim kita baca dalam solat. Al-Quran Al-Karim kita baca dia sebagai ibadah. Ya, bila ditanya apakah yang dimaksudkan dengan Al-Quran Al-Karim, macam mana kita nak translate? Quran lah. Takkan kita nak cerita gitu? Quran itu Quran lah. Tak. Quran itu adalah mu'jizah agung yang Allah Subhanahu wa taala turunkan terus ke hati baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus ke hati Nabi. Kita tak terus ke? Kita tengok buku, kita tengok kulit. Ya. Jadi konsep yang disebut talaqqi musyafahah, bertemu dengan guru dan berpandukan bibir mulut guru, itu adalah sunnah yang mana Nabi SAW lakukan, ajarkan pada para sahabat, kemudian para sahabat ajarkan kepada pengikut mereka, followers, kan? Kemudian kepada follower of the followers. Banyak peringkat. Lepas tu mail lah kat kita hari ni, sampailah kat surau apa nama? Surau Al-Hidayah. Hidayah. Itu sebut betul-betul. Kan? Al-Hidayah. Tiap-tiap kali salat kita baca kan? Ihdinas siratal mustaqim. Kita duk baca tiap hari kan? Kita dah minta dah, ya Allah bagilah kami jalan yang lurus. Dalam duk jalan kok lurus itu pun, kerana ketamakan ilmu, dia pergi lagi. Mempelajari dengan ramai guru tidak mengapa. Sangat bagus. Tapi berdoalah agar Allah pertemukan dengan guru yang
betul-betul bawa jalannya. Ya, barakallahu fikum. Baik. Jadi ibu-ibu kena tengok panduan-panduan yang saya letak dalam buku ni, jangan terlepas sedikit pun. Contoh kita tengok bentuk bagi huruf-huruf Arab. Itu bentuk dia alif panjang, ditulis macam satu line panjang. Yang kedua, yang pertama ialah hamzah. Kita hamzah itu kepala huruf mursyidat, kepala huruf